Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda cara bagaimana nak guna dua simbol ni supaya anda boleh kira secara automatik. Ini adalah asas penggunaan Excel ya. Nak tak tahu cara macam mana nak buat sheet macam ni? Ada ringkasan kepada data 1, data 2, data 3. Kalau anda ubah dekat data-data ni, automatik ringkasan dia akan berubah. Contohnya 25,000, 5,000, 13,000. Contoh saya ubah ni, saya tukar, saya potong ni, dia jadi 5,000. Tengok ringkasan dah jadi 5,000. Ini 13,000 saya tukar, dah jadi 3,000. Ringkasan ni pun dah bertukar kepada 3,000. Saya nak tambah data, saya tambah dekat sini lagi. Ya, tambah dekat sini 500, 3616, nampak tak? Ini pun akan bertambah 3616. Kalau anda nak data macam ni, dengan hanya faham dua formula asas, jom ikut tutorial saya seterusnya. Kita tengok apa fungsi simbol ini. Okay, yang pertama, simbol macam huruf E ni ialah untuk kita jumlahkan semua nombor dalam senarai. Jumlahkan. Okay? Simbol ni untuk jumlahkan atau dalam bahasa Inggeris sum. Okay? Sum kepada nombor-nombor yang kita kira nanti. Okay, yang kedua ialah sama dengan. Okay, sama dengan ni ada dua fungsi. Fungsi yang kita biasa tahu sama dengan ni samalah. Sama dengan yang kita guna untuk buat pengiraan matematik biasa. Ini kita akan belajar pada next step asas 2. Okey, yang pertama ialah untuk kita ambil nombor daripada sel yang kita arahkan. Itu kegunaan sama dengan yang saya akan ajar dalam asas. Okey, dengan dua simbol ni saya akan ajar anda macam mana cara nak buat table ya, secara automatik boleh kirakan untuk anda. Okey, jom kita tengok macam mana dua simbol ni berfungsi dan memudahkan kerja anda. Okey, let's go. Okey, sekarang kita berada di Excel. So, cara kita nak tengok ke atas, bahagian atas ni, selalu akan ada semua menu. Kalau tak ada, anda boleh tekan dot yang kecil ni. Anda nampak dekat sini, home. Ya, anda akan nampak semua formula dekat atas ni. Ini untuk formula, kita boleh biar dulu. Untuk basic, mari kita belajar cara nak gunakan simbol yang saya bagi tahu tadi. Contoh ya, anda nak buat satu jadual nama-nama barang. Contohlah nombor. Okey, nama barang, jumlah. Okey, dekat sini kita dapat benda yang simple. So, kat sini saya warnakan dia supaya senang kita nak tengok. Okey, ini jadual pertama. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, Excel senang, anda boleh highlight dan tarik. Dia akan sendiri berubah untuk bantu anda letak nombor yang anda nak. Okey, nombor 1 sampai seterusnya. Okey, nama dekat sini kita boleh letaklah nama-nama random yang anda nak buat. Okey, lalu kat bawah ni dia akan letak jumlah. Okey, dia akan letak jumlah. Saya akan letak warna lain supaya senang kita nak kenal pasti. Jumlah apa yang saya ajarkan tadi adalah simbol. Okey, sekejap saya besarkan. Okey, simbol yang saya ajar tadi ialah simbol ini. Nampak bahagian atas ni simbol sum. Jadi anda tekan simbol sum. Nampak tak dia punya kawasan di sini telah dibirukan. Okey. Sum sama dengan sum C4. Mana C4 ni? C. Ini nombor 4. C4. Sampai bawah ni C16. Maksudnya daripada sini sampai sini dia kira automatik. Anda hanya perlu tekan enter. Enter maksudnya sekarang ni jumlah ni telah dikira.
Okey, saya letak koma supaya senang nak tengok. Ya. Koma. Dan saya tak nak kat belakang ni. Saya tak nak, saya tekan ni, decimal point saya tak nak, saya dah tekan tu. So dia keluar macam ni. So ini adalah jumlah yang dikira. Okey, contohlah anda ini. Nampaklah ini dinamakan sheet. Ni jadual 1. Kita letak ni sheet 1. Kita letak lagi satu sheet. Kita nak copy, kita nak salin. Jadi contoh kita buat sheet yang kedua. Kita pergi dekat sini. Sheet pertama. Move or copy. Kita boleh move or copy, maksud dia kita boleh gerakkan ataupun buat lagi satu salinan. Okey, kita kata dekat sini buat lagi satu salinan, letak dekat selepas sheet 1. Tekan OK. Nampak tak? Sheet 1 tadi jadi 1, sheet 2 nanti sheet yang baru ni jadi 1 kurungan 2. Okey, ubah nama sheet ni boleh tekan sebelah kanan. Ambil mouse letak kat sini, tekan sebelah kanan. Nampak tak? Rename. Rename ni maksud dia tulis nama baru. Okey. Letaklah dekat sini. Sheet 2. Sheet 2 ya. Okey, nama kat sini. Belum mawar ni semua. Contohlah sebenarnya sheet 1 ni anda letak nama kat sini. Lokasi 1. Okey. Dan 2 ni anda letak lokasi 2. Okey, ini anda boleh terus salin dekat figure dekat sini. Nombor kat sini mungkin berubah. Anda nak buat nombor lain sebab ini adalah data yang berlainan. Anda daripada ini 503, ini 15,000. Ini lokasi 1. Ini lokasi 2. Anda ada lagi lokasi 3. Anda tak perlu, kalau anda perlu lokasi 3, anda tak nak copy, anda tak nak buat salinan, anda buat yang baru pun tak ada masalah. Anda boleh tekan tambah dekat sini. Ya. Tambah ni maksud dia sheet baru. Tambah. Okey, anda boleh tulis kat sini nama, nombor, nama, jumlah. Okey, nama, tekan next, jumlah. Ataupun amount. Okey. Kat sini anda boleh tulis nama baru. Letak kat sini. Okey, kita pergi mana tadi? Kita pergi bawa, letakkan kita punya mouse dekat sini. Pergi dekat bahagian sum. Ya, sum kat atas ni, tekan sum. Dan kita boleh highlightkan kawasan yang kita nak kira. Lepas tu kita tekan enter. Bila kita letak nombor dekat sini, nampak tak jumlah ni akan automatik kira. Okey. Akan automatik kira. Dan anda dapat jawapan dekat sini. Cara nak letak koma, pergi dekat koma dekat sini. Kalau tak nak titik perpuluhan, pergi dekat sini. Anak panah ni, nampak anak panah ni, kurangkan. Okey. Sekarang ini jumlahnya. Okey. Sekarang ni, anda dah ada 3 jadual dekat sini. Sekarang ni, takkan nak baca. Sheet 1, lokasi 1, 15. Lokasi 2, kena tekan dekat sini pula. Lokasi 3, kena tekan dekat sini pula. Kan? Jadi, kata nak senang, kita okey, kita buat satu sheet baru. Nampak kat sini, tambah, nampak? Tambah, tulis nama baru. Tekan kanan, tulis rename. Kat sini tulis ringkasan. Ringkasan dekat sini, anda tahu. Ni sheet 1, sheet 2, sheet 3, anda letak kat sini lokasi 1. Nak senang, letak sama nama. Tekan sebelah kanan, rename, letak lokasi 1. Ni pergi kat sini, letak lagi, klik sebelah kanan, tekan dekat sini, tulis nama lokasi 2.
Okey, pergi dekat sheet seterusnya, sheet 3, tekan sebelah kanan, rename, tulis lokasi 3. Ini lokasi 3. Okey, senang tak? Kita ada lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Kita letak ringkasan. Ringkasan ni kita nak pastikan lokasi 1, 2, 3 ni kita boleh tengok terus daripada tabel ni. So kita buat ringkasan dekat sini. Jumlah bunga. Okey, jumlah bunga lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Okey, lokasi 1 dekat sini. Okay, sekarang ni saya nak bagi tahu dengan anda macam mana anda boleh suruh formula bekerja tulis dekat sini. Dekat sini jumlah semua dekat 3 lokasi ini. Okey, tulis jumlah. Kat sini pun ada jumlah. Kita letak dekat sini. Kita pun kita warnakan. Kita dekat sini. Jumlah dekat sini kita nak dia automatik baca daripada lokasi 1, lokasi 2 dan lokasi 3. Betul? Di sinilah penggunaan sama dengan yang saya bagi tahu tadi. Okey. Sama dengan, tekan saja sama dengan dekat keyboard anda. Sama dengan. Dia kata dekat sama dengan dekat sini, anda terus pergi kepada lokasi 1. Sheet lokasi 1 ni. Pergi dekat sini. Ambil jumlah lokasi 1. 15,000 ni, tekan saja enter. Nampak? Dia keluar automatik. Okey. Lokasi 2 pun sama. Anda tekan sama dengan. Anda bagi arahan dekat dia, pergi. Anda pergi dekat lokasi 2. Letak dekat mana anda nak nombor itu dibaca. Tekan dekat sini, enter. Lokasi 3 pun sama. Tekan sama dengan. Pergi dekat sheet lokasi 3. Anda nak dia baca nombor ni kan? Besarkan sikit. Tekan nombor ni. Enter. Nampak tak? Dia dah jumlahkan untuk anda. Saya suka letak koma ya. Saya letak koma. Saya buang digit di belakang dia. Okey. Dah tahu dah 3 lokasi. Anda tekan jumlah. Dekat kolom jumlah. Anda pergi dekat bahagian atas tadi tu. Cari sum. Dia dah highlight kan. Dia dah pusing dekat situ. Yang mana satu dia nak jumlahkan. Tekan saja enter. Sekarang anda dapat jumlah setiap lokasi. Okey, saya cakap tadi macam mana cara nak bagi dia automatik. Maksudnya sekarang ni, contohlah anda letak pekerja di lokasi 1, pekerja lokasi 2, pekerja lokasi 3, ataupun anda letak barang apa-apa sahaja, jumlah setiap lokasi ataupun setiap barang, tak semestinya lokasi, mungkin anda letak dekat sini barang import, barang tak import. Itu terpulang pada anda jadual apa yang anda nak buat. So, apa yang anda buat kat sini adalah sama dengan ini. Saya katakan automatik tadi ialah apa-apa saja perubahan yang anda buat, ringkasan ini pun akan berubah. Contoh, anda tengok dekat sini 15,000 lokasi 1. Sekarang kita nak tukar data di lokasi 1. Contoh, pergi di sini. Kita tukar nombor 7,000 ni kepada 150. Tadi 15,000, sekarang ada 8,000. 3258 ni kita tukar kepada 632. Enter. Nampak tak? Dia jadi 54727. Cuba anda tengok kat ringkasan tadi. Dia akan berubah secara automatik. Sebab anda dah bagi arahan dia baca jumlah di sini. Jadi kalau ada apa-apa anda nak ubah, anda tak perlu risau. Anda ubah saja di sini. Di lokasi 1. Anda akan nampak ringkasan turut berubah. Anda tak perlu ubah apa-apa lagi. Sama juga dengan lokasi 2 dan lokasi 3. Contoh anda letak dekat sini 2 saja. Daripada 5,000, dia akan jadi 5,048. Pergi dekat ringkasan, nampak tak? 5,048. Lokasi 3 pun sama. Anda tukar. Ni 2,000. Contohlah, Orchid ada 1,000. Nampak dia jadi 3,116. Tengok ringkasan anda jadi 3,116. Senang kan? Okey, yang kedua.
Yang pertama tadi kalau anda ubah. Macam mana kalau anda nak tambah data? Contoh lokasi 3. Anda nak tambah data, ya. Anda nampak ni lokasi 3, 3116. Nak tambah data, ada banyak lagi anda nak tulis, boleh. Dengan syarat anda kena letak di bahagian tengah ni, ya. Jangan letak bawah, nanti dia tak kira. Ya, kalau anda sambung bawah ni, sebab jumlah dibaca sampai sini sahaja. Apa anda kena buat? Anda kena tambah dekat 5. Ya, 5. Okey. Tekan kanan. Ya, tekan kanan. Nampak tu dekat situ? Insert. Anda tekan insert. Dan anda boleh tulis apa yang anda nak tambah. Kalau anda nak tambah di bawah ni, ada risiko, ya. Insert. Dan tengok. Dia kira di sini sahaja. Jadi pastikan anda insert di sini ke atas. Jika anda insert di bawah, dia tak akan baca secara automatik. Risiko kepada anda punya data. Nampak, ya? Jadi saya delete sekejap. Insert meter di bahagian tengah ataupun ke bawah ni sikit. Jadi anda boleh insert. Kalau nak insert banyak, tekan macam ni, ya. Tekan sini, gunakan klik sebelah kanan. Lepas tu klik sebelah kiri, highlightkan sampai bawah. Klik sebelah kanan balik, tekan insert. Dia nampak insert banyak. Nampak? Anda boleh tambah sebanyak mana anda suka. Tambah sebanyak mana anda suka. Tengok, total dia akan berubah. Nampak? Total ni berubah. Ini pun, ringkasan pun akan berubah kepada 12,000. Jadi senang je. Anda nak ubah apa-apa, automatik berubah. Hanya 2 function tadi yang anda kena belajar. Anda kena tahu. Jadi automatik akan berubah di sini. Okey. Semoga anda faham, dan untuk next step saya akan ajar pada video yang berikutnya. Sekiranya ada apa-apa yang anda nak tahu, boleh tinggalkan komen. Nanti saya akan buat tutorial untuk anda. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.